Sporting machine. Okey. Boleh you demo sikit lah? Ini chemical ni siapa yang ni? Sana you supply lah? Inilah. Betul lah dia cakap. Okey. Saya yang buri dia punya bos Norbert. Norbert Kata dia hari-hari cakap kapan ni sample lagi. Okey. Macam mana nak buat? Ni baru belajar ada kursus betul ni. Okay, contoh. Aha. Kita nampak dari kat sini. Ha. Terus kita nampak color apa. That's why kita Kali hitam ni. so kali hitam. Kita tengok dari sini mana kali hitam. Grey black spot. Red and black spot. So kita turn ke bawah, tengok. Gunakan parasol tak. Dia akan gunakan picol. Picol. Dia akan guna picol. Inilah chemical yang kita kena cari. Picol punya chemical. Mana picol kerja ni? Ini picol punya botol. Okey, nak tanya logo ni, apa maksud logo tangan terbakar dengan ni? Kayaknya dia macam berbahaya lah. Tapi kalau kita sentuh pada tangan kita, tak ada masalah pun. Dia cuma bahaya untuk budak kanak-kanak. Tu saya tengok kenapa terbakar tangan. Okay, so first kita letak kat sini. Okey. Air minum. Okey. Itu mesti kena macam ni. Kita buat macam ni. Kita nak ratakan chemical dia, kasi kena dekat dia punya stain. Okey. Then kita ada baru satu untuk tap dia. Pecahkan partikel-partikel stain kat situ. Itu cara dia, cara pakai dia. Okey. Baru kita pergi kat sini. Pergi sini, tempat ni. Okey, tempat ni. Ini bawah dia ada jaring ni, dia ada lubang. Boleh ni bawah, okey. Itu. Dah on belum? Valve ada on tak? Valve ni dah on, dah straight. Kompresor ada angin tak? Ada tadi. Ni plug ni. Plug tak pasang. Okey. Sorry. Okey. Okey, ni dia punya Ni untuk apa? Vacuum. Dia akan sedut dia punya ni. Jadi dia bisa juga kalau untuk benda yang kecil. Ni macam tangan lah. Okey. Okey, vacuum. So, kita letak kat sini. Ini adalah air. Kalau kita hold separuh, kita angin je. Kalau full, terus air. Dia ada sambung air. Sorry. Sambung air. Sini ada Mana? dia punya, So kita kena letak dah. kita kena letak. Sikit je tangki dia. Tak dua banyak. je. Okey, mana air? Satu air. Satu air. Untuk satu air tangki dia. Okey. Dua ni kalau nak letak air pun boleh. Satu Contoh lagi biasa chemical lah. Tapi setengah laundry ada pakai solvent. So dia orang boleh letak sini solvent, sini air. Sebab tu ada dua tangki kat situ. So kita ambil. Kita nak ambil. Kalau full, terus air. Dia ada sambung air. Sorry. Sambung air. Sini ada Mana? dia punya, So kita kena letak dah. kita kena letak. Sikit je tangki dia. Tak dua banyak. je. Okey, mana air? Satu air. Satu air air. untuk satu air tangki dia. Okey. Dua ni kalau nak letak air pun boleh. Satu Contoh lagi biasa chemical lah. Tapi setengah laundry ada pakai solvent. So dia orang boleh letak sini solvent, sini air. Sebab tu ada dua tangki kat situ. So kita ambil. Kita nak kena ada air. Okey. Ni dah. Kita dekatkan sedekat-dekatnya. Kita tekan betul supaya sedap terus. Kita buat bilasan daripada luar ke dalam. Supaya kita tak nak dia punya steam tu melimpak ke dalam. Jalan dengan ni. Apa ni mau kita masuk ke dalam washer dan masuk. So ini chemical apa yang kita pakai ni? Ini maksudnya ni. Kalau chemical ni, sporting ni, okey.
Ini kenapa ada banyak ni warna kuning lah apa semua? Okey, contoh. Kalau quick call ni, kita akan buat dalam 2 atau 3 kali trial. Kalau tak berhasil, baru kita turun ke bawah. Ini adalah step by step. So contoh, kalau kita buat 3 atau 4 kali tak berjaya kat quick call, kita akan cuba kat cover sound pula. Okey. Ini adalah step by step dia. Okey, faham. Okey, so itu cara dia. Masuk ni sampel untuk lain punya ni. Ni jenama ni lah. Yes, betul. Contoh lah red spot ni. Tapi semua sis juga yang keluar kan? Semua size. Ni kita ada jual dalam satu kotak, semua ni dapat. Oh, ini dia jual untuk set. Ni untuk set ni. Okey, ini dia ini botol yang hari tu. Tak, set ni kita akan bagi sekali dengan cat apa semua. Oh. Yang botol hari tu kalau nak top up. Botol itu. Contoh tu sebab kalau dah beli yang ni, kalau dah habis takkan nak beli semua ni balik. Dia mesti contoh kalau quick call dah habis, kita akan bagi supply quick call je untuk 5 liter. So top up saja. Oh, faham. Maksudnya ini set asal lah. Set Pergi. asal tu Jadi kalau nak top up lain banyak lah. Tapi normally yang ni sudah cukup untuk cover lah. Untuk normal government yang dekat Malaysia. Okey, so saya faham lah. Okey.